Emas bawah daripada RM100 berbaloi tak untuk tuan-puan beli? Banyak syarikat emas yang jual emas sekecil 0.1 gram dengan harga sekitar RM100. Harga mampu milik, tapi hakikatnya bila tuan-puan kira harga per gram, emas 0.1 gram yang dijual pada harga RM100 sebenarnya setinggi RM1,000 untuk 1 gram. Tu kalau dia jual RM100. Salah satu kriteria untuk memilih emas pelaburan adalah harga emas yang rendah. Harga emas public gold sekarang sekitar RM629 per gram. Untuk pembeli emas 0.1 gram jual emas mereka tanpa rugi, diorang terpaksa tunggu harga emas melebihi RM1,000 per gram. Kenapa public gold tak keluarkan emas 0.1 gram ni? Walaupun public gold adalah pengilang dan mampu untuk keluarkan emas ni, tapi public gold hanya hasilkan emas yang ada nilai untuk dijual balik. Bukan sahaja di cawangan public gold, tapi di mana-mana kedai emas seluruh dunia. Risiko beli emas 0.1 gram ni bukan saja harga emas per gram yang sangat mahal, tapi ia juga sangat susah untuk dijual balik. Dengan public gold, pendaftaran sebagai ahli dan penyimpan emas di akaun Emas Gap adalah percuma tanpa cas tersembunyi. Dapat sesuatu, teruskan follow saya.